Inilah boba, orang kata kalau korang nak boba tapi nak auto ataupun nak modern. Ini kita ada sebiji Honda Rebel 1100. Enjin dia memang besar. Korang nampak je macam boba biasa kan, tapi gear dia korang boleh tambah, korang boleh tolak gear dia. Dia tak ada clutch. Sebab apa? Sebab ini adalah model DCT, iaitu dua kelas transmission, which is dia auto dan manual. Ni auto lah kalau korang boleh tekan. Kalau manual korang boleh main macam kereta lah. I mean dia boleh tambah, dia boleh tolak, dia boleh drop gear lah, senang kata. Dia boleh tambah gear, drop gear macam tu. Tempat kunci dia dekat tepi, memang klasik betul-betul lah. Dan dia punya meter pun memang bulat lah. Meter dia macam ni. Dia 1 meter je. Kunci dia memang kat tepi ni lah. Ini enjin dia besar. Saya bagi tahu awal 1100. Dia datang dengan model DCT dan bunyi dia pun sedap. So mari kita dengarkan dia punya enjin. Nak start DCT macam ni, korang kena on dulu dia punya ni. Lepas tu barulah tekan. Inilah bunyi dia. So lepas tu lampu pun korang akan dapat lampu fully LED lah, which is 1, 2, 3, 4 4 lampu bulat kita bagi kat dalam satu bulatan. Dia punya signal kiri kanan, tak lupa juga kita bagi, dan juga side mirror bulat, bertemakan everything dalam bentuk circle, dalam bentuk bulat, dalam bentuk round. Dekat mana nak dapatkan model Honda DCT ini, Honda Rebel 1100 DCT ini, boleh dapatkan di Motorcycle Sales Center di Petaling Jaya ataupun MACPJ. Okay, bye.